Jom bincang pasal batuk-batuk Tok Abah. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat datang ke video perbincangan Tok Abah. Tok Abah dah mula batuk-batuk ni semenjak 4 tahun lepas lagi sebenarnya. Saya dan beberapa peminat-peminat komik Bobo Galaxy musim 2, kita orang perasan dan kita orang dah mula risau daripada dulu lagi lah. Punyalah risau sampai saya pernah tanya dekat Cik Anas tak pasti dekat Twitter ataupun dekat live stream chat saya. Cik Anas cakap, oh Tok Abah batuk-batuk biasa je, Tok Abah COVID. Sepatutnya kita macam percaya je lah kan apa yang Cik Anas cakap. Tapi tak, saya ni overthinker dan saya fikir pasal benda ni semenjak 4 tahun lepas. Dan akhirnya hari ni saya buat video. Saya nak bincangkan pasal kronologi batuk-batuk Tok Abah ni dan apa maksudnya, apa yang akan terjadi. Semua tu insyaAllah kita bincang dalam video ni. Sebelum saya mula, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya cadangkan korang untuk follow semua social media saya, join group Facebook, join group Telegram. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Special shout out kepada semua members channel Sifudin, Sifu Squad VVIP. Terima kasih banyak-banyak sebab sokong channel Sifudin. You guys are legendary. Saya tak nak buang masa lagi. Jom kita mula. Pertama sekali, jom bincang kronologi uhuk-uhuk ni. So kronologi tu apa? Basically kronologi tu adalah masa dia lah. Okay, daripada first time dia uhuk-uhuk sampai yang paling latest kita nampak Tok Abah uhuk-uhuk lah. Jom bincang pasal benda tu. Kali pertama Tok Abah uhuk-uhuk adalah pada tahun 2022, Februari 2022, dekat komik Bobo Galaxy musim 2, isu 15, muka surat 11, if I'm not mistaken. Saya akan letak gambar atas skrin. Ni lah first time kita tengok Tok Abah uhuk-uhuk. Daripada sini lagi saya dah obses dengan this whole uhuk-uhuk thing. Saya rasa something is wrong with Tok Abah. But again, macam saya cakap, saya overthink. Dan Cik Anas pun dah jawab apa yang Cik Anas jawab dulu. Dan sebenarnya saya ingat, sebab saya rasa ada kemungkinan apa yang Cik Anas cakap tu memang betul pun. 2 bulan kemudian pada April 2022, kita dapat iklan raya tahun 2022 bertajuk Kembali Aidilfitri. Dekat Kembali Aidilfitri pada minit 4 minit 41 saat. Okay, minit yang keempat 41 tu, Tok Abah batuk lagi. Masa tu dia baru nak masuk rumah dia yang dia dah tinggalkan lama. Okay, dekat situ kita boleh cakap, oh ya, Tok Abah batuk sebab banyak habuk ke apa kan. But dia batuk, kita kena note benda tu. Kemudian kita tengok Tok Abah batuk lagi pada Mac 2023 dalam komik. Kali ni komik isu 27, isu terakhir. Kita nampak Tok Abah batuk dekat hujung-hujung isu 27. Kita akan bincang lebih pasal bahagian ni kejap lagi, okay? Lepas tu pada Disember 2023, saya tak pastilah tarikhnya bila, saya tak check pula. Tapi pada episod 3 Bobo Galaxy Sorry, kita nampak Tok Abah batuk. This time dia batuk 2 kali. Dia cukup, batuk dia cukup terang untuk kita dengar dan untuk kita cakap, oh Tok Abah batuk. Dan this time tak ada habuk, tak ada apa, dia just berjalan slow tapi dia still batuk. Tu menunjukkan batuk yang lebih serius. And by the way, ini adalah batuk dalam siri Bobo Boy buat kali pertamanya. Dia dah batuk dalam animasi iklan raya tu kan, tapi dalam siri Bobo Boy first time dekat Sorry. Dan kali terakhir kita dengar Tok Abah batuk adalah pada video special Monster 15 tahun. So Monster ada sambut anniversary mereka yang ke-15 pada tahun 2024. So pada bulan September 2024 diorang keluarkan video tu. Dalam video tu kita dengar Tok Abah batuk. Saya akan tunjukkan korang klipnya sekarang. Terima kasih untuk semua kenangan. Awak tunggu kita kembali bersama ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Of course saya kena flex, saya ada dalam video tu. Of course, so yeah, saya ada dalam video tu. Pada minit 1 minit 38 saat dalam video tu kita dengar Tok Abah batuk. Dan Monster pun tahu benda tu sebenarnya menyedihkan. So dah ada acknowledgement lah daripada Monster. Saya rasa sampai situ sahaja buat masa ni. Mungkin saya ada tertinggal, saya tak check satu-satu episod Papa Pipi Puasa. Mungkin ada pada episod 6 ke apa, Tok Abah ada batuk ke apa masa Tok Abah bagi resepi kari pap tu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau saya tertinggal apa-apa batuk, pastikan korang komen dekat bawah. Komen yang accurate saya akan pinkan. Jadi korang yang tak tahu boleh check komen, kod-kod ada pembetulan, okay? So apa maksud uhuk-uhuk ni? Apa maksud batuk ni? Maksud ni senang je. Sama macam dunia sebenar, bila batuk-batuk biasanya kita kaitkan dengan masalah kesihatan. Tok Abah ni mungkin kita tak nampak sangat, tapi Tok Abah ni sebenarnya dah tua tau korang. Tok Abah ni minimum umur dia 70-an. Saya rasa dah 70-an lah. Ni teori sahaja.
So bila orang umur 70-an dia dah mula batuk-batuk, tiba-tiba kan macam tak ada tanda-tanda, tiba-tiba batuk, so menunjukkan kesihatan dia memang dah jatuh dan kita kena risau. Kalau saya risau lah. Mungkin korang tak rasa benda ni besar, tapi pada saya benda ni besar sebab macam saya selalu cakap dulu, kalau benda ni tak ada apa-apa, monster tak akan letak dekat komik. Okay, kalau dekat animasi tu mungkin boleh, dia macam natural lah kan. Tok Abah masuk rumah lama yang dia tinggalkan, dia batuk. Tapi kalau dalam komik, mereka kena lukis panel, kena letak uhuk-uhuk tu semua. Itu menunjukkan yang something is there, something yang monster nak cuba bagi clue, nak tease kat kita. So saya rasa uhuk ni benda yang penting lah. Adakah sesuatu akan berlaku kepada Tok Abah? Korang faham lah sesuatu tu apa, saya tak nak sebut. Adakah benda tu akan berlaku kepada Tok Abah? Mungkin ya, mungkin tidak. Pemergian karakter macam Tok Abah ni adalah sesuatu yang sangat besar. Sebab itulah saya tak berani nak cakap, Tok Abah akan pergi ataupun Tok Abah akan fine je, Tok Abah akan selamat, tak ada masalah. Sebab saya rasa kedua-duanya masih boleh berlaku. Tapi untuk video ni, saya akan jawab persoalan tu. Adakah sesuatu akan terjadi kepada Tok Abah? Adakah Tok Abah akan pergi? Saya akan cakap ya. Saya akan lean ke arah tu. Saya akan macam, mungkin ya, mungkin tidak kan. Tapi lebih kepada ya. Kenapa saya cakap macam ni? Well, ada sebabnya. Ini adalah petanda-petanda yang saya nampak yang monster letakkan, yang menunjukkan mungkin mereka akan buat sesuatu kepada karakter Tok Abah. Monster letak petanda pertama dekat dalam iklan raya Monster tahun 2019, 2021 dan 2022. Iklan raya 2019 dengan 2021 tu banyak fokus pada Bobo Boy, tapi dia juga ada shift fokus dekat Tok Abah. Dan iklan raya tahun 2022 pada saya memang centerkan pada Tok Abah. Yes, Bobo Boy ada dekat situ, tapi dia memang lebih tunjuk apa yang Tok Abah rasa, bagi kita lebih detail tentang karakter Tok Abah, macam mana dia rindu kepada arwah isteri dia. Tok Abah ada bagi satu quote dekat penghujung iklan raya tahun 2022 ni yang buatkan saya rasa ini satu petanda daripada monster kepada kita semua, peminat lah, especially yang something is probably going to happen kepada Tok Abah. Tok Abah cakap, terima kasih untuk semua kenangan, awak tunggu kita kembali bersama ya. So quote ni Tok Abah bagi kepada arwah isteri Tok Abah. Kita kembali bersama. Bila Tok Abah cakap macam ni, lepas tu dia ada batuk-batuk dalam iklan yang sama, benda tu memang betul-betul kuat kan. Saya punya hati cakap, oh man, something's gonna happen. Selain itu, benda yang buat saya rasa macam okay, something's going to happen kepada Tok Abah adalah Bobo Boy Galaxy musim 2 isu 27. Dekat hujung-hujung isu 27 tu, kita nampak Tok Abah duduk dengan Bobo Boy dan kita dapat tengok Tok Abah batuk macam saya tunjuk tadi. Dan lepas tu, kalau korang tak perasan, ada beberapa detail menunjukkan keadaan Tok Abah memang tak baik. Kita tengok ada selimut dekat atas bahu Tok Abah, macam orang demam kan, dia suka letak selimut atas bahu dia. Lepas tu ada patch dekat sini. Saya ingat lagi arwah nenek saya, memang kalau sakit kepala macam tak sedap, diorang akan letak macam ubat patch tu dekat sini. Dan yang paling besar sekali, ada ubat-ubat dekat atas meja. Again, ini boleh jadi cuma batuk-batuk selesema dan demam. Tapi pada saya benda ni cukup detail daripada monster yang menunjukkan ini bukan sekadar itulah, tapi itulah saya ni overthinking sahaja. Selain daripada ubat dan sebagainya tu, Bobo Boy sendiri adalah petanda besar tentang keadaan Tok Abah. Bobo Boy ambil keputusan untuk buat misi, untuk bertugas dekat bumi sahaja sebab dia cakap dia nak jaga Tok Abah. Ini quote daripada Bobo Boy, misi ada banyak, Tok Abah cuma satu. Benda tu pada saya it's not something yang monster akan letak suka-suka. Dia adalah satu petanda. Something is going to happen to Tok Abah. Dah berapa kali aku ulang ayat sama. Lepas tu, satu lagi petanda tentang keadaan situasi Tok Abah. Tapi ini bukannya tunjuk Tok Abah sakit, tapi lebih kepada relationship Bobo Boy dan Tok Abah. So, kita kena faham satu benda. Bila something buruk berlaku kepada Tok Abah, benda ni akan efek karakter lain, especially Bobo Boy. Jadi, bila monster ambil masa untuk tunjuk dekat kita betapa pentingnya Tok Abah ni kepada Bobo Boy, kita kena sentiasa peka dengan hal tu. Pada penghujung episod 6 Bobo Boy Galaxy Baraju, dekat kredit tu kita dapat tengok benda ni. Banyak benda yang monster boleh tunjuk dekat kita, tapi monster decide untuk tunjuk benda ni juga. Pelukan Tok Abah dengan Bobo Boy ni pada saya something yang sangat penting, yang detail yang kita tak akan pandang dua kali, tapi kepada korang lah, saya pandang. Sebab saya rasa benda ni adalah
clue untuk apa yang akan berlaku masa depan. Okay, kenapa saya gelak? Saya gelak sebab saya macam terlalu overthinking, saya macam terlalu teruk. Saya terfikir macam, oh teruknya aku punya situasi sekarang. But itulah cara saya berfikir. Saya someone yang sangat emotional. Saya sangat mudah menangis. Saya sangat mudah untuk tangkap orang punya emosi, dan saya tak tahu kenapa saya rasa babak ni, bukan babak pun, ni macam satu gambar yang monster bagi ni, dia ada something yang berat di belakangnya lah, macam something yang emotional. Saya cadangkan korang jangan overthink macam saya. Tengok video saya, but jangan overthink macam saya, okay? Selepas pelukan dekat Baraju tu, kita dah tak dapat apa-apa berkenaan dengan Bobo Boy dan Tok Abah. Saya rasa dekat Bobo Boy Movie 3 nanti, kita akan dapat sedikit update. Update how? Sebab macam kita tengok dekat penghujung Baraju, Bobo Boy balik bumi. Dan kita tengok juga dekat Papa Zola The Movie, Bobo Boy memang dekat bumi, tengah tolong Tok Abah dekat kokotiam dia. So, saya rasa pada awal movie 3, Bobo Boy akan ada dekat bumi. Macam saya buat video hari tu, saya ada cakap. Dan of course, bila dekat bumi, akan ada Tok Abah. Saya rasa kita akan dapat dengar uhuk-uhuk Tok Abah dalam movie 3. Itu saya rasa. So, ini maksud saya sebagai update. Monster letak dekat dalam movie, maksudnya benda tu jadi serius lah. Uhuk tu maksud dia jauh lebih dalam lagi dah. Adakah sesuatu akan berlaku pada Tok Abah dalam movie 3? Saya tak rasa benda tu akan berlaku. Ramai orang cakap, oh bang, Tok Abah akan macam ni dalam movie 3. Saya rasa tak. Saya rasa movie 3 akan tunjuk clue situasi keadaan Tok Abah, but not really show anything yang besar lah. Okay, mungkin penghujung dia, akhir movie 3 tu, ending dia sama macam komik. Penghujung komik, macam saya dah tunjuk gambar tadi, Bobo Boy balik bumi, nak jaga Tok Abah. Penghujung animasi, penghujung movie pun sama, Bobo Boy balik bumi, nak jaga Tok Abah. Saya rasa lebih kurang sama. Mungkin situasi dia berbeza, but niat Bobo Boy balik bumi jumpa Tok Abah tu memang akan, babak tu akan ada. Cuma mungkin tak adalah sebiji macam dalam komik. Lepas tu mungkin kita tak jumpa lagi Bobo Boy dengan Tok Abah yang uhuk-uhuk ni lama tau. Sebab lepas daripada movie 3, Monster plan untuk buat Mekamato movie 2 dengan Papa Zola movie 2. Okay, ini memang 100% teori korang, tolong jangan percaya. Tapi saya rasa macam Monster mungkin akan ambil chance Mekamato movie 2 ni untuk kembangkan karakter Abah. So, Abah dengan Tok Abah ni orang yang sama lah. Cuma Abah tu masa dia muda, Tok Abah ni masa dia tua. So, dengan Mekamato movie 2, kita dapat tengok pengembangan karakter Amato. Okay, penting juga untuk masa depan. Kita dapat tengok pasal Abah dan juga pasal Umi. Ada orang cakap, macam ramai orang macam, oh bang, mungkin Mekamato movie 2 ni Umi meninggal. Okay, itu kita boleh jadi, tapi saya tak tahu lagi. Apa yang penting pada saya adalah perkembangan karakter Amato tu sendiri dan juga perkembangan karakter Abah. Mungkin Monster boleh buat something yang buat kita semua jatuh cinta lebih lagi pada karakter Abah / Tok Abah. Dan maybe even ada dalam Papa Zola The Movie, Tok Abah cameo or something like that, sebab Tok Abah banyak cameo dalam siri Papa Zola. So, why not? Okay, Papa Zola The Movie ada Tok Abah. Papa Zola The Movie 2 by the way. Just as a side note, Papa Zola sendiri pun saya rasa lah Papa Zola ni dia anggap Tok Abah ni macam bapak dia. Dan Tok Abah pun memang macam anggap Papa Zola ni sebagai anak dia. Buktinya macam saya cakap tadi, saya dah sebut tadi, ada satu episod dekat siri Papa Pipi Puasa, Tok Abah bagi Umi punya menu, resepi kari pap dekat Papa Zola. Benda resepi-resepi temurun ni biasanya bapak hanya akan bagi dekat anak, tapi dia bagi dekat Zola. Benda yang paling besar, yang paling berat mungkin akan berlaku dalam movie BXM. Benda ni saya dah cakap lama. Kalau siapa yang follow saya lama, korang tahu. Saya rasa kalau something happen to Tok Abah, benda tu akan ditunjukkan dalam BXM. Dan untuk video ni, saya nak tambah sikit apa yang saya cakap tu. Ada kemungkinan besar yang Tok Abah ni akan jadi punca macam mana B bertemu semula dengan M. Saya tahu ramai yang tengok Bobo Boy ni just tengok untuk dia punya, orang kata, dia punya aksi, dia punya kuasa-kuasa. Okay, tapi ramai juga orang macam saya yang tengok pada small details ni, dan saya perasan memang dari tahun 2019 tu banyaklah Monster dah mula fokus sikit pada karakter Tok Abah, perkembangan karakter Tok Abah. Benda paling besar yang Monster buat pada saya adalah pada tahun 2022-2023 di mana mereka reveal yang Tok Abah ni seorang bekas mas mana. Tadi saya mention juga kan yang mungkin Monster boleh kembangkan karakter Tok Abah dalam Mekamato movie 2 sebagai Abah. Maybe it's time that Monster tunjuk kehebatan Abah sebagai mas mana dan kehebatan dia sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Saya tak tahulah kan, ini cuma teori dan saya sangat excited nak tahu lebih berkenaan Tok Abah. Apa pun jadi dekat karakter Tok Abah, apa pun jadi dekat karakter Abah, saya try untuk readykan diri. Saya dah cakap benda ni kepada semua follower saya dari dulu yang tengok live stream saya, yang tengok video saya.
Saya dah pesan, bab Tok Abah ni, kita kena cepat-cepat buka mental kita, sediakan mental kita, buka hati kita. Sebab I feel like, macam saya cakap tadi, saya leaning ke arah something buruk yang akan berlaku kepada Tok Abah pada masa depan. Alright korang, saya dah yap terlalu lama. Saya tak tahu video ni jadi apa. Saya tulis tapi apa yang saya cakap, saya tak ikut pun sangat skrip ni. So yeah, harap korang faham apa yang saya cuba sampaikan. Of course, kalau korang ada soalan, pastikan korang tanya soalan. Okay? Alright, itu je untuk video saya untuk kali ni. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan, sayangi ibu bapa. Kepada yang masih ada nenek, atuk, sayangi mereka. Okay? Saya, unfortunately, dah tak ada dorang. Dah tak ada langsung. Saya cerita sikit. Saya tak pernah jumpa arwah datuk saya belah ayah. Sebab arwah atuk meninggal tahun 82, 10 tahun sebelum saya lahir. Saya pernah jumpa sekali je atuk belah mak saya. Arwah meninggal tahun 2004. Saya jumpa tahun 1999. Saya duduk dengan arwah nenek saya yang belah ayah lama. Dan ya, saya dapat jumpa arwah nenek belah ayah je. Arwah nenek belah mak saya pernah jumpa 2 kali. 99, 3 kali lah, 2015, 2019, arwah meninggal tahun 2022. Saya tak pernah rasa kasih sayang seorang atuk. Kalau korang dah pernah rasa, hargai kasih sayang tu, okay? Anyways korang, jumpa korang di video akan datang. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Bye-bye.